الطاهرين وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أكرم خلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم يا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Ia telah memberi nikmat besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kita diberi panjang umur untuk berhimpun pada hari ini dan di dalam masjid ini. Banyak daripada saudara-saudara kita yang tidak dipanjangkan umurnya sampai kepada hari ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menunjukkan kita jalan hidup kita di dunia dan yang akan memberi syafaat kepada kita pada akhirat kelak. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Atau kama qala. Yang berarti
Kerja olehmu untuk keduniaan kamu seolah-olah kamu hidup selama-lama, dan beramal akan akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati pada esok hari. Sidang Jumaat sekalian, manusia ini adalah makhluk Allah yang terbanyak, yang terbaik, lagi pula yang mulia, sehingga makhluk-makhluk lain diperintahkan untuk menunduk kepadanya. Iblis dan malaikat diperintahkan untuk sujud kepada bapa kita Adam alaihissalam akan sebagai sujud ta'zim. Akan tetapi kita diciptakan pada dunia ini untuk dicoba, untuk diuji. Adakah kita ini syukur ataupun kita kufur? Kerana kita semua ini tiada yang kekal baqa', tetapi kita ini fana dan binasa. Dan kita akan dihitung pada padang mahsyar akan amalan-amalan kita. Maka adakah pada hari itu kita akan berjaya dapat rahmat Allah, iaitu masuk kita ke dalam syurga, ataupun celaka kita di hari itu dan masuk kita kepada lembah api neraka? Wal iyazu billah. Muslimin rahimakumullah, setiap ujian ada caranya. Setiap ujian ada cara jawabnya, ada triknya, ada tekniknya. Dan ujian akhirat kita ada juga cara untuk nak kita berjaya pada hari itu, iaitu kita banyak mengingat akan kematian. Hadis diriwayat oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru dzikra hadhimal ladzati", yakni al-mauta, yang bermaksud berbanyak olehmu akan mengingat pemutus kelazatan-kelazatan. Maka apakah itu pemutus kelazatan? Iaitu mati. Maka saya akan beri 3 cara untuk mengingat akan mati. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muslimi 'alal muslimin wa iza da'aka fa'ajibhu wa tansahaka fansah lahu wa iza atasa fahamidallaha fasammithu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fattabi'hu." Yang bermaksud hak muslim terhadap orang muslim ada 6 perkara. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, "Apakah 6 perkara itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Apabila engkau bertemu akan orang muslim, maka hendak engkau beri salam. Dan bila ia, iaitu orang muslim, mengundang, memadah makan, maka hendak hadir. Dan bila meminta nasihat orang muslim itu, maka hendak kita beri nasihat. Dan bila ia bersin dan mengata alhamdulillah, maka kita hendak mengucap yarhamukallah. Dan apabila ia sakit, maka kita kena jenguk. Dan apabila ia mati, kita kena mengiringi jenazah dia." Kedua, melihat kematian, maka apabila kita hadir akan rumah duka ataupun rumah yang ada padanya orang mati, kita akan dapat pada rumah itu suara tangisan, suara jeritan, suara rinduan dan macam-macam. Kita akan ingat kata kita ni sikit lagi kita akan berlaku gini juga. Pada hari mula-mula, hari yang penuh dengan tangisan, dan selepas itu 2-3 hari dah kita nama kita, melainkan di dalam doa arwah saja. Kau khususan ila ruh fulan bin fulan, kau tu nama kita disebut. Kita ingat. Dan yang ketiga, hak kita mengingatkan mati, iaitu ziarah kubur. Kerana pada ziarah kubur itu ada dua perkara yang penting. Hak mula-mula doa kepada orang mati, kerana orang mati sudah putus amalan dia, melainkan 3 perkara. Mula-mula sedekah jariah.
Yang kedua, ilmu yang munafaat. Yang ketiga, doa anak soleh. Dan ulama qiyas pada doa anak soleh ini, iaitu doa orang yang masih hidup. Boleh juga, bukan anak dia pun tak apa, orang lain pun tak apa, asal orang yang masih hidup. Dan yang kedua, faedah yang kedua hak kita ziarah kubur. Kita akan tengok pada lubang kubur tu dalam tara mana, luah tara mana. Kita mula-mula kita tengok hak orang lain, tetapi selepas pada tu kita akan gamar, otak hak kita akan bayar. Aku nak duduk ni setara ning ya. Hak aku akan tepuh sikit lagi. Setara ning ya. Luah kau di kodang tubuh. Hapare tak ada koda pasir, ada koda tanah. Bata tak ada, bata hak lemak buh kabu lek dalam tak ada. Bata koda tanah liat hak sejuk-sejuk tu. Kain tak ada, koda kain kapal 3 la dan kapah hak duk buku kita. Koda tu ya. Hak tu pun mada dah. We kita ingat mati. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ay fal yazur fa innaha tuzakkiruna bil akhirah." Arti, barang siapa hendak ziarah kubur, maka hendak ia berziarah, kerana ziarah kubur mengingat akan kami dengan akhirat. Muslimin rahimakumullah, saya tidak ingin memanjangkan khutbah ini, maka siapa-siapa yang ingin tambahan, maka hendaklah ia mengaji, kerana sungguhnya mengaji itulah yang mengingatkan, yang besar sekali hak mengingatkan kita kepada kematian. Ngaji. Dan ngaji itu yang membetulkan amalan-amalan kita, yang membenarkan amalan-amalan kita, kerana kita akan hadap ke lubang kubur pada esok hari ni. Kita berhajat iaitu amalan-amalan yang diterima di sisi Allah. Amalan yang diterima, tak diterima saja, tak boleh buat gapo. Kita nak hak yang diterima, maka nak buat lagu mana amalan kita Tuhan terima, iaitu mengaji. Berkata Ibn Ruslan di dalam nazam zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap mereka yang beramal dengan tiada ilmu, amalannya ditolak, lagi pula tiada dimakbul ataupun tiada diterima. Muslimin rahimakumullah, musibah hak besar sekali pada kita lah ni, hak jadi bala besar kali dalam masyarakat kita, puncanya adalah lupa akan kematian. Ataupun so lagi, kalau pada jihad orang jahil ataupun orang kafir tak ada tujuan selepas ada mati. Kira kata mati sudah, kita fana. Hak tu tak apa, kita tolak dulu. Tapi di dalam kalangan Islam kita lupa akan kematian. Hak tu lah musibah besar. Kerak orang kita duk nak hari ingat kepada mati, ingat kepada mati. Bila aku nak mati, esok hari pun aku nak mati, pagi pun aku nak mati. Tak akan berlaku benda-benda pelik-pelik. Tidak akan berlaku riswah, tidak akan berlaku zina, tidak akan berlaku musibah-musibah bala-bala yang sangat besar daripada kalangan kita sendiri. Tak akan berlaku. Manusia kita apabila lupa akan mati, lupa kata kita ni akan jadi bakal hok kena ulat, kena tikus, kena cacing makan, akan mari selepas ada tu takabur. Berasa kata dia hebat, berasa kata dia tu lebih ada orang. Gapo hok jadi pada dia sebenar? Adakah dia tak ada fikir kata di dalam perut dia tu penuh dengan tahi? Adakah dia tak ada fikir kata dia tu asal-asal daripada air mani yang keji? Adakah dia tak ada fikir kata sikit lagi dia akan jadi upai cacing? Hak tu lah musibah besar. Kita patut, guru saya besar, 3 soalan hak patut kena ada pada diri kita. Mula-mula kita mari mana? Kita mari mana? Soalan yang kedua,
kita duk buat gapo? Soalan yang ketiga, kita akan pergi ke mana? Patu halal pada kita nak pergi ke mana tu? Ya sakut juga dengan soalan yang kedua, kita duk buat gapo? Kita nak buat gapo? Ya sakut situ. Maka saya persen kepada semua agak banyak agak bergaduh dan berbanyak kepada amalan-amalan yang baik, dan banyak kita kepada menuntut ilmu. Ilmu akan dapat beri syafaat kepada kita, dan amalan juga kalau ada ilmu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Syekh Babullah Cenak berwasiat, banyaklah fakmung ni witurut jalan ni hak mulah babasing surat, iaitu banyak baca Quran, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padai dengan dua amalan ni, padai dah. Hidup jaya dah di dalam dunia, dan akan berjaya juga di dalam akhirat sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi hamdal hamidin asyakirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa ayyuhal muslimun wa iyaya bitaqwallah wa uhadhdhirukum wa uhadhdhiru nafsi min ghadabillah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة Allah